Okey, kali ni saya nak share berkenaan dengan record. Record apa tu? Okey, sekarang memang kita ada macam-macam jenis sistem. Kita ada sistem yang untuk masuk order ke, kalau mereka yang ambil order ada sistem. And then ada sistem yang untuk kita nak kena online, key in ke, ataupun sistem untuk kita nak buka invoice ke, ada sistem untuk kita punya emailing ke, macam-macam lah. And then dalam sistem tu dia akan ada step dia. Step untuk first kita kena login, lepas tu kita kena pergi icon ni, lepas tu kita kena pergi icon tu, and then kita nak kena print macam mana step dia. Dia ada macam-macam jenis step lah. So katakanlah one day mungkin ada someone tanya anda pasal sistem ni, you ingat tak sistem hari tu macam mana nak print? Kita dah jam dah sebab kita jarang pakai sistem tu. Jadi macam mana cara untuk kita boleh tolong orang tu dan juga tolong diri kita sendiri, sebab mungkin orang tanya tu ialah pihak atasan kita ataupun bos. Kebanyakan bos dia kadang-kadang dia akan tiba-tiba tanya, macam mana? Macam mana kita nak jawab? Jadi jangan malas, anda mesti kena ada satu buku yang anda rekodkan. Macam saya ada satu notebook ni, kepada mereka yang ada anak-anak tu, yang kat sekolah tu, mesti akan ada buku yang terlebih, buku nota yang terlebih pakai. Recycle balik pakai untuk kita buatkan note kat sini. Contoh dia sistem A. Okey, sistem A ni mula-mula kita kena buat apa? Okey, kita login. Lepas kita dah login, kita pergi kepada icon sales. Okey, lepas sales kita pergi kepada dia punya orang cakap apa, dia punya icon yang kedua ialah untuk kita nak preview. Contoh dia preview. Sebelum preview tu kita kena klik apa, tick apa. Nak kena klik mana-mana ke, button nombor 1 ke, ikon nombor 1 ke, bulatan nombor 1 ke. Kita lukislah, kalau ada dia punya gambar raja tu kita lukis. Klik sini, tick sini. Jangan tick kat sana. Apa-apa step dia tulis one by one. Kalau macam saya tulis, okay, first login, login. Lepas tu saya buat error. Error tu kira next lah. Login, lepas tu pergi ke icon sales. Sales, lepas tu saya buat error. Next ialah pergi kepada icon sales order. Macam tu. Next. Baru kita senang nak refer. Nanti untuk one day macam saya suka backup. Dia punya step tu, saya suka backup. Lepas tu saya masuk dalam saya punya notepad kat phone tu, supaya nanti kalau let's say saya luar pada office, saya boleh refer. Kalau tiba-tiba someone call saya, tanya, macam mana nak print saya punya dokumen ni, saya boleh just highlight saya punya notepad tu, saya hantar je kat dia. Dan satu lagi, saya suka hantar ke saya punya Wasabi office saya, dan saya akan tulis kat bawah tu sistem A. Contoh dia sistem A. So katakanlah ada satu kali tu saya, kalau saya kat office ke, kalau saya tak ada office ke, saya boleh minta colleague saya, kalau saya phone saya ada problem yang saya tak nak hantar, tu salah satu cara lah. You refer saya backup punya Wasabi, ada masuk dalam saya punya Wasabi lah, sebab saya pakai nombor saya hantar ke office. Jadi dia masuk ke office punya number ke saya lah. Dia search sistem A, adalah kat sana. Katakanlah masa tu mungkin saya tak boleh nak cari attach kat dia ke, dia call kan, ada kat sana, pergi dia boleh cari sendiri. Senang kan. Kalau let's say kita nak cepat, kita pun boleh bagi. Tu salah satu cara lah. Dan dia kalau saya tak ada pun, kalau kita tak boleh nak contact ke, saya tak jawab ke, dia boleh cari dalam Wasabi office tu, sistem A. So senang lah. Kita nak kerja ni, kita kena mudahkan semua orang, bukannya mudah diri kita sendiri. Kita bagi tahu kat klik saya, kat klik kita, let's say kalau one day saya tak datang kerja ke, tak boleh nak contact saya ke, macam ni, saya dah hantar semua backup. Apa benda yang anda rasa penting, yang orang perlu tahu, anda Wasabi je. Anda masuk dalam Wasabi syarikat tu, anda tulis kat sana, hantar macam step yang sistem A tu, anda hantar step kat atas tu, lepas tu kat bawah tu anda remark. Lagi sekali lah, anda jangan masuk dalam in one sheet lah. One sheet tu untuk dia punya step bawah tu, sebab kalau boleh saya tak nak combine lah. Bawah tu pula anda hantar mesej satu lagi, sistem A. So bila one day kalau dia nak search, dia masuk dalam saya punya Wasabi, dia search sistem A. Nampaklah dia punya step tu. Kan mudah. Senang. Jadi senang juga untuk semua orang. Katakanlah someone mungkin tanya, cakap, yes, saya ada kawan-kawan klik kita boleh ni. Kan senang. Kita kalau boleh, kita mudahkan semua orang lah. Kita jangan simpan seorang-seorang. Step tu kita tahu, kita simpan seorang-seorang. Kalau kita tak ada, habislah company macam tu. Jangan gitu, okay? Gunalah idea tu. Kalau anda rasa sesuai dengan cara saya ni, gunalah. Okay?